ni apa kau nak buat? Aku nak makan roti nan. Cak dengan roti nan ni. Ini dia, samyang Korean sauce. Kita tengok ni. Ni dia. Dalam dia. So Korea lagi. Bismillah. Jadi macam ni. Aku tak tahu macam mana nak telan ni. Tapi sirih pedas tu. Dia tak boleh makan roti ni. Roti nan ni tak boleh buat bincang lah dia punya pedas. Welcome back to YouTube channel Syarif Kuat. So ini apa kau nak buat? Aku nak makan roti nan. Tapi ada lagi satu bahan aku nak cicah dengan roti nan ni. Ini dia, samyang Korean sauce. Kita tengok ni. Kau nampak tak? Ni. Nampak? Mana dia macam ni. Aku nak try cicah dengan roti nan ni kan. Lepas tu adalah kuah ni sikit. Kalau orang cakap tak pedas, komen ni tak pedas ni, tak pedas ni. Aku pun tak tahu lah tekak korang macam ni kan. Biasalah orang kalau dengki biasa macam tu. Dia tekak aku pedas, dia cakap alah kau ni acah-acah pedas. Tu aku tak kisah pun. Lantaklah nak dengki ke apa kan. Ni dia. Dalam dia. Wish. Aku rasa benda ni memang menakutkan. Dia bau. Dia punya rasa kan. Tak tahulah ni 2 kali pedas ke yang biasa-biasa. Rasanya yang biasa-biasa kot. Kali pedas warna apa? Warna merah. Tapi tak apa lah. Nasib baik ada ni garlic sauce ni. Aku kalau pedas aku cicah ni lah. Ni. Bismillah. Ni. Betul lah sauce ni. Bismillah. Nampak? Memang pedas benda ni. Gila benda ni. Ini kalau makan dengan ayam goreng sedap ni. Tapi tak apa, kita cicah Ni nampak aku tuang ni. Risau pula tengok ni. Nampak ni. Cakap apa, tapi sirih pedas. Tapi tak apa, kita try pula dengan garlic sauce ni. Aku pun dah tak tahan dah ni. Sirih pedas tu. Ni garlic sauce. Sos putih lah, bukan garlic sauce, tak tahu lah. Sos putih lah, sos garlic lah. Macam tu lah. Tu kita letak sikit ni. Wah, dah macam sandwich pula makan ni. So Korea lagi. Ni kali lah. Memang padah gila ni. Bismillah. Sedap lah. Sebab apa white sauce ni dia masam-masam tau. Campur pula dengan Korean sauce ni, samyang ni. Lagi sedap ni. Dia pedas-pedas masam-masam campur sekali. Tapi okey lah. Sedap. Ni. Memang cocok sedap lah.
Jadi aku cakap benda ni betul-betul sedap. Tapi aku risau lah nak makan dengan ni. Ni sirih pedas tu. Kau tengok bibir aku ni. Weh, sirih pedas gila. Tapi tak apa, kita buat macam ni. Yang ni kita campur, yang ni kita makan biasa. Aku pun dah tak tahan dah ni. Ni kita makan biasa. Ada ni kan, kita cicah lagi, tak apa. Buat jadi macam ni. Bismillah. Aku tak tahu macam mana nak telan ni. Tapi sirih pedas tu. Yang ni kalau korang komen, oh tak pedas lah, tak pedas ni, korang try sendiri lah. Malas nak cakap, beli je benda ni, try sendiri. Apa-apa pun korang jangan lupa subscribe tau. Jangan lupa like video aku. Jangan lupa follow IG aku dengan TikTok kat bawah tu. Yang ni betul-betul sedap. Dia kena makan dengan benda-benda bergoreng. Dia tak boleh makan dengan roti ni. Roti mana ni? Tak boleh buat bincang dia punya pedas. Ni tak apa lah. Kita makan dengan garlic. Aku memang tak tahan dah ni dengan sos ni. Betul-betul pedas. Kita habiskan je lah garlic ni. Mana tak tahan dah ni. Sirih aku cakap, aku tak buat-buat tau. Kalau cakap buat-buat tu lantak korang lah. Mulut orang kita tak payah tutup kan. Ni ni garlic sauce campur Korean sauce. Tapi sirih sedap. Pedas. Okay gang, itu saja video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Aku pun dah tak tahan dah ni. Betul-betul pedas sebenarnya. Kau tengok bibir aku. Tapi sila aku cakap, benda ni aku rasa macam nak makan dengan ayam goreng lah. Dengan ayam goreng mesti lagi sedap ni. Sebab betul lah, dia sedap pedas-pedas macam tu kan. Tapi pedas sangat. Aku tak tahu lah. Dia beza tau. Kau makan dengan dia punya Maggi tu, lepas tu kau ambil dia punya perencau colour yang hitam ni kan, beza tau. Sebab Maggi tu aku rasa macam biasa sangat tau. Dia tak pedas sangat. Tapi kalau dengan ni, makan pula dengan makanan lain kan, sebab sos dia banyak. Kalau yang Maggi tu kan dia bagi cukup-cukup je untuk Maggi kan. Ni sos dia banyak lagi ni. Aku baru pakai sikit, tapi betul-betul pedas sebenarnya. Tapi tak apa, kita jumpa di next video. Apa-apa pun, kau jangan lupa subscribe, jangan lupa like.
Tunggu aku buat next video. Cuba kau komen nak video apa buat lepas ni. Nak aku makan samyang ni dengan apa. Lepas tu makan ayam goreng okey kot. Aku Syarif Kwan. Kita jumpa next video. Apa-apa pun memang sedap.